komputer. Okey, boleh? Sekejap ya. Lama tak dengar suara ni. Hilang. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ada sahabat-sahabat VHS yang hadir pada pagi ini, insyaAllah. Dah lama sangat, nak rasa sebulan lebih tak jumpa kan. Jadinya insyaAllah lah pagi ini kita akan mulakan semula kita punya perbincangan, insyaAllah. Jadi seperti biasalah, sebelum kita mulakan perbincangan, kita akan bacakan doa dulu lah. So insyaAllah kita hari ini saya bacakan doa lah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu ikafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa alim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil zulumatil واكرمنا بالنور الفهم وافتح علي حكمتك وافتح علي بمعرفتك وسهل لنا ابواب فضلك. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من هزائم رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin Amjo Wafo boleh update kita sikit macam mana keadaan mata hari tu ya. Mata tak berapa baik. Kita dapat bersama. Mata saya masih lagi kabur sebelah lagi lah. Kabur. Tapi ada nampak macam improvement lah. Kabur sebelah kiri ni. Yang bagusnya sebab sebelah kiri ni my dominant eye. Saya ni kan ngidal. Jadinya dia, tapi nampak ada macam gaya perubahan lah. Saya tadi pun jumpa dengan doktor sebelum raya tadi. Dia kata memang, dia kata it take slow lah sebab ulcer ni dia heal conjunctiva, kita punya ulcer ni dia heal slow kan, sebab mata kita kan sentiasa kelopak mata kita kan selalu tutup atas, jadi healing process tu dia kata it takes time kata. Itulah dia punya, saya gunakan mata sebelah. InsyaAllah lah sepanjang Ramadan tu saya baca Quran pun guna mata sebelah, tapi tak, sebab kita dah biasa mata dua belah, nak conditionkan mata sebelah tu jadi biasa, jadi itulah kena makan masa jugalah. Macam gitu juga memandu macam itu samalah, jadi kita jadi tak biasa. Alhamdulillah lah lately ni nampak gayanya macam itulah. Cuma saya kena seolah-olah macam pejam mata sebelah ni baru boleh balance kan. Kalau buka dua-dua belah tadi kacau. Sebab yang satu tu kabur, yang satu tu clear kan. Jadi dia nak update dua-dua tu. Allah. Kalau semut boleh nampak Haji berapa? Apa dia? Kalau semut ada dalam air ke apa ke? Nampak? Semut dalam air sebab saya ada mata kanan. Maksudnya kalau kita nak tengok macam kita nak tengok jauh kan. Macam contoh kita mandu kan, kita tengok jauh. Jadi kalau kita buka dua mata, jadi ada dua benda yang, faham tak? Kita nak synchronize dua benda. Jadi ganggu lah dia. Lepas tu kita punya visual feel kita jadi kecil sikit lah. Itu je lah. Tapi insyaAllah lah, sebab saya pun nampak gayanya. Nampak gaya macam gaya. Program kita tak jadilah kot Haji Ghafur. Kita bagi duit je lah kat Haji Ibrahim. Kenapa pula tak jadi? Kenapa pula tak jadi Uti? Nak carikan lah. Saya dah telefon dah pagi tadi dengan Waikan tu. Ni hari ni saya nak balik Kuala Lumpur ni.
Oh. Jadi on the way saya nak balik Kuala Lumpur tu nanti saya akan ambil ikan saya dan saya hantar ke Uti. Tak ada masalah Uti. Janji tetap janji. Bukan Ya. janji syapati. Ada. Bukan janji syapati. Okey, insyaAllah jika tak ada aral, ikan akan sampai ke rumah Uti. InsyaAllah. Haji dan Gafur. Bawang lah. Haji Gafur. Ikan patin Ya. baik patin bawang patin buah ke? Dia patin Sungai. sangka. Tersangka. Patin Sangka. sangka. Dia kalau patin buah tu dia orang tak buat salai je. Mahal. Dia jual sekor-sekor macam tu sebab dia punya harga tinggi. Ya, betul. Ni patin sangka ni, tapi patin sangka di Jerantuk ni berbeza dengan Temerloh. Sebab Ya. air Temerloh tu air Sungai Pahang, yang di Jerantuk ni air Sungai Temeling. Oh, okey. Jadi dia lain sikit. Dia ori sikit lah ya air dia. Sikit lah, boleh lah kan. Kalau tu cakap lebih-lebih takut orang tepi Sungai Pahang terasa hati pula. Kilo Haji, RM20, RM25. Sekilo salai di sini di Jerantuk, harga saya lah, harga yang saya dapat 45. 45 ya. Sekilo. Oh, dah salah ya. Sekilo. Oh, dah salai. Salai ni pendek kata sekor tu kalau sekilo dia boleh pergi sampai 400 gram je lah bila lepas salai. Sebab dia kan air dia dah kena buang apa semua, jadi dia jadi ringan ikan tu. Tapi dia tahan lama lah insyaAllah. InsyaAllah Ukti. InsyaAllah petang nanti kalau saya dah tutup saya punya chalet ni untuk seminggu, saya nak balik ke Kuala Lumpur sebab ada urusan di Kuala Lumpur. Makanya insyaAllah sampai nanti. Ukti tunggu je. Carilah belimbing tu banyak-banyak. Ini ada dah rebus dah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah habis. Belimbing tu musim dah habis. Yang ambil last hari tu dah rebus dah lah. Tak dalam peti ais lah. Alhamdulillah. Kalau Ukti tak ada belimbing rebus, saya ada. Tak ada. Banyak. Saya ada. Saya buat zaman dengan arwah tu. Masa arwah rumah saya ni, saya buat berdua. Itu kira kenang-kenangan lah. Kan ada lagi dengan saya. Boleh sampai 11 bulan ni ke? Ada? Boleh sampai 10 hari bulan sebelum 11 tu ke? InsyaAllah. InsyaAllah Kan? Tak ada. Saya rebus biasa je. Simpan dalam peti ais. Lepas tu masuk je. Okey. Saya belimbing hitam tu, Ukti. Oh, tak mau. Saya pakai belimbing yang fresh tu. Saya kalau nak belimbing rebus saya ni jenis yang hitamnya yang selalu orang buat apa sambal hitam kan. Belimbing hitam saya ada buat. Saya bawa. Nampak tak orang tebing Pahang dah bunyi lah. Dia kata dia bawa belimbing hitam sambal Haji. Sambal hitam. Buat Sambal dah hitam. belimbing hitam. Alhamdulillah. Tu dia. Sambal hitam memang speciality orang Pahang ya. Sedap yalah. lah nanti. Makan dengan nasi. Jadi sahabat-sahabat yang lain tu boleh kalau nak bagi duit pun boleh. Kita uruskan sini. Nak masuk akaun mana? Nanti Akaun Haji dekat Rabi kena buat Akaun. tulis balik kepada rakan-rakannya supaya rakan-rakan tahu macam mana caranya, di mana nak bayar Akaun pembayaran apa? semua tu. InsyaAllah. Haji Rabi Haji- ada Haji- mana tadi? Haji Izani pun dikirim ke saya. Dia Ya. kata dia tak dapat datang, jadi dia dikirim ke Lembung Buaya. Kan saya tahu sebut ke Lembung Buaya. Kelantan ni kan Lembung Buaya. Doktor dah makan Jadi dah dia tu. dah hantar dengan Mana? pos. Dia dah hantar dengan pos ke Gombak, ke rumah saya. Saya pula tak ada di rumah, saya tak tahulah macam mana tu esok. Mungkin kena telefon dengan Haji Izani lah, minta nombor pos dia tu. Dia dah hantar ke rumah saya lah. Saya kata tak apalah, hantar ke rumah saya, nanti kita hantar rumah Uti kata. Atau rumah saya terus lah. Saya ada ke rumah. Nanti kita hantar insyaAllah. Kalau ada sampai ke rumah saya nanti, saya hantarkan ke rumah Uti. Haji Izani tak dapat sebab dia ada exam, dia kata. Oh Tak ya. dapat ada. Dia masih lagi mengikuti kursus MOU ya. Apa tu? Open University MOU pula. Open University.
Okey, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Haji Abdul Qadir lah ya, semasa Haji Abdul Ghafur tak dapat bersama. Haji Abdul Qadir telah mengambil alih sebagai timbalan monitor lah. So dia Sama-sama. Ya, uh, saya ingin mengucapkan semua kepada sahabat-sahabat QHS semua ya. Ini masa hari raya juga jadi saya mengucapkan selamat hari raya dan juga mohon ampun dan maaf ya kalau ada kesilapan apa-apa dalam masa saya jadi monitor yang bulan lepas ya, bulan Ramadan. Jadi saya menyusun jari ya 10 jari. Keluarga saya semua mohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan. Itu saja ya. InsyaAllah. Alhamdulillah ya. Okey, saya juga ambil peluang untuk mengupdate perkembangan program dan juga pusat pembelajaran Al-Quran kita yang kita niatkan tanah di Alor Gajah tu untuk jadi pusat pembelajaran bahasa Al-Quran serantau. Serantau tu bermakna bukan Malaysia sajalah. Singapura, Brunei, Indonesia dan juga negara-negara dalam Asia ya. Dan kita juga telah membuat perbincangan dengan UiTM dan kita akan bekerjasama dengan UiTM yang berdekatan tu untuk mengadakan program-program penyelidikan ilmu bersabit dengan bahasa Al-Quran nanti. Dan secara dasarnya UiTM sudah bersetuju dan Jumaat ini kita akan berjumpa dengan Tuan Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka ya. Jadi saya dah siapkan satu kertas kerja untuk QHS bersama dengan JAIM bersama dengan UiTM ya. Kita akan mengadakan usaha sama dalam pembangunan program-program yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Al-Quran di Melaka khususnya dan juga di serantau Asia ya. InsyaAllah saya akan jumpa dengan Tuan Pengarah tu bersama dengan Haji Ibrahim lah ya dalam hari Jumaat ni pukul 3 petang dan saya akan bentangkan hala 7 pusat pembelajaran ni supaya pusat itu akan mendapat pengakuan daripada Jabatan Agama Islam dan juga Kerajaan Negeri Melaka. Dan dengan itu kita boleh menggerakkan program tu lebih jauh nanti ya, terutamanya dalam bidang-bidang penyelidikan. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita buat penyelidikan supaya kita dapat data-data yang lebih baik ya. Dan sebelum tu alhamdulillah lah ya, kita juga telah mendapat pentauliahan daripada Jabatan Mufti Negeri Melaka. Jadi segala yang kita rancang tu dengan bantuan Allah, dengan izin Allah berjalan dengan baik sekarang ni ya. Jadi dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan secara fizikal dan secara moral ya, insyaAllah kita akan gerakkan ya program-program untuk akhirnya kita ingin melihat masyarakat kita nanti akan membudayakan Al-Quran dalam kehidupan. Itulah tujuannya kita mengadakan program ni dan kita harapkan rakan-rakan QHS semua akan sama-sama lah ya kita bantu-membantu ya. Okey. Dan 4 hari bulan ini kita telah menggerakkan projek gotong royong ya, gotong royong daripada masyarakat tempatan. Beberapa masjid yang terlibat dan beberapa Korea terlibat, mereka akan datang ke tempat pusat itu untuk mengambil bahagian dalam gotong royong tu, lebih fokus kepada pembersihan kawasan tu ya, dan menambah baik landscape dari segi tanaman-tanaman, bunga-bunganya, kebersihan ya, dan juga persekitaran ya, supaya mereka-mereka yang datang ke pusat tu nanti akan
lebih selesa. Maknanya kita boleh bayangkan mereka datang tu, mereka akan belajar Al-Quran tu dalam taman, ya. Kita akan menyediakan pondok-pondok yang tertentu di dalam taman itu sendiri, ya. Maknanya tak semestinya belajar dalam bilik, ya, dan boleh belajar di dalam taman-taman, ya. Kita akan pondok-pondok, gazebo, semua tu akan kita akan adakan dalam masa akan datang, ya. Itu lebih kurang, ya, perkembangan. So pusat pembelajaran bahasa Quran QHR ni sebenarnya adalah kepunyaan kita semua, ya, sahabat-sahabat QHR, sama-sama kita menggerakkannya, ya, supaya kita dapat bersama-sama menyumbang, ya, ke arah pembudayaan Al-Quran dalam kehidupan kepada masyarakat tempatan dan juga masyarakat serantau untuk masa yang terdekat lah, ya. Dalam masa 2-3 tahun ni kita fokus kepada Asia dulu, dan pada masa yang sama selepas tu kita akan kembangkan kepada negara-negara lain lah, ya, Timur Tengah dan sebagainya. Pakistan, saya dah mula berbincang dengan kawan saya daripada Pakistan, ya. So itu kemudian itu jangka masa panjang, lebih pada 3 tahun dari sekarang lah. Tapi untuk 3 tahun pertama ni kita fokus dengan bantuan tuan-tuan dan puan-puan, kita fokus kepada serantau Asia je. Kalau ada kawan-kawan daripada Brunei, daripada Indonesia semua tu, daripada Singapura tu kan, boleh jemput mereka orang, ya, sama ada mengambil bahagian dalam program yang ada atas talian ataupun nak datang ke pusat pusat dialog gajah tu pun boleh, ya. Jadi untuk masa sekarang ni kami balik ke Dialog Gajah hujung minggu sajalah, ya. Dari Jumaat hingga hari Ahad. Dan baru ni saya dah berbincang dengan imam gantian di sini. Mereka mungkin boleh ambil alih tugas saya hari Isnin pagi tu, jadi mungkin kita akan lebih lama sikit lah sampai hari Isnin dan baru balik ke Dialog Gajah, ya. Itulah lebih kurang update kan kata, ya, kepada pertama sekali pusat itu sendiri, dan keduanya hala tuju yang kita nak bawa, ya. Dan tuan-tuan dan puan yang ada dalam kelas ni pun juga kena mantapkan jugalah pembelajaran, ya. Sebagai imbasan program QHS Academy ni ada 4 tahap, ya. Ada yang tahap pengenalan, itu kepada yang orang kata yang tidak ada latar belakang bahasa Arab. Itu kita panggil tahap pengenalan, ya. Kemudian selepas tahap pengenalan tu ialah tahap asas intensif dipanggil, ya. Selepas sudah melalui tahap pengenalan tu, dah boleh mengenal apa dia idhofah, dah boleh mengenal apa dia jar wa majrur, ya, mausuf wa sifah, dah boleh mengenal huruf illah, dah tahu apa dia yang dimaksud dengan pembentukan kalimah, huruf-huruf hijaiyah semua tu. Tahap kedua tu adalah tahap kemahiran, ya, lebih intensif. Dan dalam kumpulan ni pun ada dia yang telah pun memasuki tahap kedua, tahap asas intensif tu. Dan tahap ketiga ialah tahap pertengahan dipanggil, ya. Tahap pertengahan tu selepas tahap kedua. Maknanya tahap ke pertengahan ni yang dipanggil juga intermediate class, ya. Ini fokus kepada praktikal dah, ya. Tahap kedua tadi lebih pada latihan dalam kelas dan juga homework. Tetapi tahap ketiga sudah praktikal, ya. Maknanya tahap ketiga, tahap pertengahan tadi, rakan-rakan akan membuat pembelajaran secara praktikal dengan menggunakan template e-book kita panggil, ya. Mereka akan mengupaskan ayat-ayat di dalam surah-surah yang mereka pilih dan mereka akan membentangkan di dalam kelas secara praktikal, secara berkumpulan, ya. Itu tahap ketiga. Dan tahap keempatnya kita panggil tahap pentauliahan, ya. Pentauliahan ni dia membabitkan kelas-kelas yang kita panggil personal coaching,
kelas-kelas smart hafazan, ya, dan juga beberapa bengkel-bengkel lain yang kita sediakan, ya. Mana tahap keempat ni seolah-olah macam pemantapan untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat persediaan untuk menjadi tenaga pengajar. Ya, itu lebih kurang, ya. Maknanya selepas tahap keempat tu, habis tahap keempat tu, yang mana yang mencapai tahap yang baik akan diberikan pentaulihan, ya, oleh QH Academy untuk berupaya berkongsikan ilmu Al-Quran ni kepada masyarakat seterusnya, ya. Itulah lebih kurang hala tuju. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan, ya, dalam kumpulan dipanggilkan sahabat QHS Academy ni, sekurang-kurangnya faham, ya, di mana arah tuju yang kita aturkan, ya. Kita semua sahabat-sahabat ni akan mengikut lebih kurang 4 tahap lah, ya, sehinggalah akhirnya kita ingin mengeluarkan tenaga pengajar, ya. Itu perbezaan yang ketara berbanding dengan program-program yang lain yang ada. Kebanyakannya kita hanya nak dengar saja, ya, nak belajar saja. Tapi KHS ada mission dia. Ada mission yang penting, iaitu tuan-tuan bukan setakat nak belajar saja, tetapi mesti memasangkan azam dan niat untuk menjadi tenaga pengajar. Ya, so bila nak menjadi tenaga pengajar tu, dia akan melalui proses-proses yang khusus, ya, yang akan dipantau dan diukur daripada masa ke semasa pencapaiannya dari segi kefahaman dan kemahiran, ya. Sebab tu kadang-kadang dalam kelas saya akan sekali-sekala saya akan keluarkan beberapa soalan untuk melihat tahap mana tuan-tuan dan puan-puan mencapai, ya, kefahaman dan kemahirannya. Semua itu adalah bertujuan untuk menyediakan kita, membolehkan kita pertamanya memudayakan ilmu bahasa Al-Quran tu, dan yang keduanya membiasakan kita untuk berkongsikan ilmu Al-Quran tu kepada keluarga kita, rakan-rakan kita, ya, dan masyarakat keseluruhan, ya, sama ada secara bersemuka ataupun secara digital. Ya, so memang secara keseluruhannya memang kita ni banyak kerja lah, orang kata, ya, yang perlu dilakukan, ya. Dan alhamdulillah lah, dengan bantuan Allah, kita mesti rujuk pada Allah, ya. Sebab kalau kita nak buat, kita ni hanya manusia saja, ya, banyak kelemahan. Tapi insya-Allah, ya, dengan bantuan Allah, ya, Allah tu ya, kalau Allah tu nak bantu kita, Allah kata kun fayakun saja, ya. Sebab Allah tu maha kuasa dan maha agung, ya. Jadi dalam kelas pun saya selalu ingatkan kepada kita semua, jangan fokus sangat kepada kelemahan kita, ya, sehingga dia menghalang untuk kita berusaha untuk mengembangkan kerja ni, ya. Kita fokus kepada Allah yang maha agung tu. Walaupun kita banyak kelemahan, ya, tetapi Allah tu maha kuasa. Dia boleh mengaturkan jalan-jalan, ya, membuka jalan-jalan untuk kita. Setakat ni alhamdulillah, ya, saya sangat yakin, ya, saya dah nampak, ya, banyak jalan-jalan yang dulunya sempit, ya, tapi sebenarnya Allah telah membuka jalan untuk kita. Cuma kita kena yakinlah, ya. Kita kena yakin dan sentiasa bertawakal kepada Allah, ya, dalam usaha kita ni, insya-Allah. Jangan fokus sangat kepada kelemahan-kelemahan yang ada, ya. Kalau kita fokus pada kelemahan, kadang-kadang dia jadi penghalang kepada arah tuju kita, ya. So memang ada kelemahan, dan kelemahan dan cabaran tu adalah ujian bagi kita, ya. Dan Allah memang sediakan ujian tu untuk menguji kesabaran kita, ya. Dan Allah kata innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah tu bersama dengan orang yang sabar. Jadi macam mana Allah nak tahu kita ni sabar saja? Orang beri ujian kepada kita. InsyaAllah dengan istiqamah, dengan bermujahadah,
dengan kesabaran, ya, insya-Allah Allah akan bukakan jalan tu untuk kita, ya, sama-sama uh, menyumbang, ya, kepada pembudayaan ilmu Al-Quran ni kepada masyarakat kita keseluruhan, yang bermula dengan diri kita sendirilah. Ya, itu cabaran pertama ialah diri kita ni, ya. So kalau kita mantapkan proses tu, insya-Allah Allah akan buka jalan kepada kita, dan Allah akan buka jalan kepada perjalanan kita seterusnya, ya. Bagi kelas ni kita akan menyambung semula pembelajaran yang kita tangguhkan dulu, iaitu untuk mengupaskan perkongsian kepada ayat 25 surah Al-Baqarah, ya. Kita berhenti di situ dulu, belum habis lagi, dan kita mengaplikasikan dua formula, ya. Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni dah familiar dah, ya, apa yang dipanggil formula 8K dan formula 8A, ya. Kalau untuk kita berkongsikan kepada peserta-peserta yang baru, kita akan gunakan formula 8K dengan mengupaskan kalimah-kalimah di dalam ayat. Ya, kalau kita membentangkan perkongsian tu kepada mereka yang sudah ada asas, yang mahir, kita akan gunakan formula 8A, ya. Kita akan terus membentangkan ayatnya, ya. Kalau yang beginners tu, permulaan tu, kita gunakan 8K dengan menerangkan, ya, apakah kalimah, apakah jenis dia, apakah fungsi dia, ejaan dia macam mana, penulisan dia macam mana, pembentukan kalimah macam mana, aspek tajwid dia bagaimana, ya, terjemahan dia, itu 8K, ya. Kalau kita berkongsikan ilmu tu kepada yang lebih mahir, kita gunakan 8A. Kita terus kepada ayat tu. Kita akan mulakan dengan pembinaan ayat. Dalam ayat tu agaknya berapa perenggan yang kita boleh lihat, ya, pembinaan ayat itu, dan apakah maksud ayat, dan apakah risalah ataupun mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita, dan apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat. Itu yang lebih yang lebih mahir lah. Itu terpulang, ya. Semua tuan-tuan akan didedahkan, ya, dua kaedah ni, ya, kepada yang mula nak belajar dan juga yang telah sudah mahir, ya. Dia ada sedikit perbezaan lah, itu, ya. Kita gunakan kaedah 8K dengan 8A, ya. K itu untuk kalimah, A itu untuk ayat, ya. Untuk ayat 25 ni kita dah apply dua-dua sebenarnya, ya. Kita mula dulu, kita apply 8K, kita menerangkan kalimah-kalimah di dalam ayat tu bermula dengan fa'ilan taf'alu walan taf'alu tu, ya. Bila dah habis tu, kita apply 8A pula, melihat ayat secara keseluruhannya. Itulah lebih kurang, ya. So, hari ini kita tak ada teruskan apa-apa pembelajaran, kita buat imbasan saja, ya. Sekarang pun dah pukul 8, ya. Hari Selasa dengan hari Rabu saya kena pergi kampus, jadi kita biasa paling lewat pun dalam pukul 8 lah, ya. Jadi kita mungkin akan kita mulakan besok lah, ya. Kita imbas kembali apakah formula 8K dan 8A itu, supaya tuan-tuan dan perempuan sentiasa jelas, ya. Sebab saya tahu ada yang kadang-kadang dia ada confuse sikit, ya. Macam bilakah penggunaan 8K, bilakah penggunaan 8A. Mungkin besok saya akan berikan penerangannya, ya, supaya kita jelas, ya, dengan hala tuju dan juga penggunaan kaedah-kaedah yang telah kita adakan, insya-Allah. Okey, sebelum kita tutup, ada apa-apa soalan? Doktor, saya nak tanya. Saya sebenarnya kelas pagi ni saya baru join, sebab sebelum ni saya tak jarang-jarang join. Actually kita yang mula dengan ayat apa, ada ayat Baqarah 25 ni, permulaan untuk yang kaedah 8K tu.
Bukan. 8K bermula daripada mula dulu. Daripada Alif Lam Mim tu lah, kan, Daripada Alif Lam Mim dah. Al-Fatihah. Setiap ayat tu maknanya dia akan menggunakan 8K untuk permulaan. Lepas tu 8A tu bila dah habis lah. So sekarang ni kita dalam 8A lah. Kita dah sampai ke ayat 25. Tapi penggunaan dia sama je. Tapi 8A tu yang saya jumpa tu dia ayat 25. Sebelum tu ada tu untuk kaedah 8A tu. Sebelum tu tak ada. Sebab kita memperkenalkan formula 8A tu dalam ayat 25 ni. Okay. Sebelum tu lebih pada 8K lah. Sebab saya tengok balik yang lepas-lepas tu, dia buat catatan, nak tahulah dia punya the latest one. So lepas ni kena insaf lah, kena masuk kelas pagi. Yang lepas pada ayat 25 ni kita akan gunakan dua-dua. So maknanya bila mereka yang sudah sampai ke ayat 25 tu sepatutnya dah lebih mahir lah ya. Mana boleh menggunakan 8A tu iaitu boleh terus berkongsi dalam penggunaan 8A itu, bukannya 8K saja. Sebab kita dah sampai ayat 25 ya, dan kalau kita masuk ayat 26 nanti kita akan gunakan dua-dua lah. Mulakan 8K, lepas tu 8A. Okey, jelas. Terima kasih, Doktor. Ya. Okey, tak mengapa. Kita akan sambung besok pagi. Saya akan imbas ke semula ya, balik supaya tuan-tuan jelas apa yang dimaksudkan dengan 8K dulu, iaitu kalimah, lepas tu 8A. Masa bila kita gunakan 8K dan masa bila gunakan 8A secara ringkasnya 8A itu biasanya akan digunakan selepas kita habis 8K lah ya. 8K ni kita akan kupas kalimah dulu. Dah habis tu sehingga kita boleh menterjemahkan ayat tu dan kita akan gunakan kaedah 8A selepas 8K ya. Istilah lebih kurang ya. Tapi dengan melalui latihan nanti ya, sebab tu kita kelas ni pagi ni pun kita sediakan peluang untuk tuan-tuan berlatih ya. Dengan latihan tu dia akan kita akan lebih main. Kalau kita mendengar saja biasanya boleh tapi tak mencukupi ya. Pengalaman yang saya dapati dalam pembelajaran termasuk Al-Quran ni, kalau setakat mendengar saja dia tak mencukupi. Dia perlu dimantapkan lagi dengan latihan ya. So diharapkan tuan-tuan dan puan-puan bila sampai masa latihan nanti berebut-rebut lah ya. Ayat yang kita selalu bacakan dalam kelas tu ialah fastabiqul khairat ya. Allah kata berlumba-lumbalah untuk kebaikan. Jadi latihan ni sebenarnya satu kebaikan yang sangat baik untuk tuan-tuan mengambil bahagian ya. Jadi jangan segan ya. Jangan rasa saya tahu ya, ramai yang tak confident ya. Tapi kalau kita ambil bahagian, insya-Allah lah confidence level tu akan bertambah daripada satu masa ke satu masa. Ya, tapi kalau kita sentiasa tak ambil bahagian, jadi tak confident kan akan berterusan dengan kita sampai bila-bila. Sebab tu digalakkan ya. Bila kita buka kepada sesi latihan nanti, jadi tuan-tuan dan perempuan kena berebut-rebut lah kata ya, ambil bahagian ya, insya-Allah. Dan kita semua ya, sebenarnya sama-sama belajar dalam kelas ni ya. Kita akan bantu-membantu antara satu sama lain ya. Ba'duhum ala ba'd dalam ayat Al-Quran ya. Okey, saya ingat cukup untuk kita membuka semula ya. Kelas ni pagi ni kita akan sambung besok. Besok kita ada masa lebih sikit lah ya. Sebab besok saya tak perlu pergi ke kampus, so saya boleh lebih kelas ya. Maknanya kalau lebih pukul 8 tu, 8 tengah tu boleh lah ya. InsyaAllah. Okey, Haji Abdul Ghafur boleh tutupkan? Ya, Alhamdulillah. Syukur kerana kita dapat bersama di pagi ini, dan yang berbagi Datuk Haji Abdul Kamal, Datuk Haji Kamal telah memberikan penerangan seberingkas lah berkaitan
apa yang kita nak kena buat besok. Atau besok insyaAllah dia akan beri penerangan kita dengan 8A dengan 8K itulah. Formula 8A, 8K. Baik, Alhamdulillah. Jadi, masa pun dah 8:06. Dr. Kamal pun mungkin nak bersiap untuk ke kampus. Kan, seperti biasalah. Kita tangguhkan dulu perjumpaan atau perbincangan kita pagi ini. Penanggapan kita mulakan dengan tasbih, farah dan suratul As. InsyaAllah. Silakan semua. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih doktor. Terima kasih, Doktor. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Doktor, assalamualaikum.